Jadi soal merajuk ni, saya pun pelik jugalah. Kalau pujuk itu ialah balasan kepada merajuk kan. Saya pun pelik jugalah. Merajuk ni kalau tengok kepada makna merajuk lah. Merajuk ni kalau orang tak dapat sesuatu. Kalau anak kita dia nak baju, kita tak bagi, dia mengajuk lah. Kita bagi baju, maka habislah mengajuk dia lah. Kes saya lain. Saya memang menteri. Dan saya tak mahu sesuatu. Saya tak mahu menteri itu. Jadi dia soal tak timbul kita mengajuk ke kerana akhirnya dia kembali kepada soal prinsip tadi kan. Kerana bagi saya mengajuk ni ataupun soal letak jawatan ini, dia mesti bersandarkan kepada isu yang lebih besar, iaitu kita mahukan pimpinan negara yang berada di dalam kabinet mesti bebas untuk menyatakan pandangan.